Hei, kita duk lalu kawasan ni dah. Banyak kali dah beh. Tapi ada satu buah kedai beh. Kita dah nak masuk, tak jadi masuk beh. Ada satu kedai, nama kedai ya Sayang Sofia beh. Kedai orang sebelah mari kita agaklah kedai Sayang Sofia tu. Tak silap kedai anak beranak, tak. Kedai anak beranak kaya jaja, tak silap beh. Tapi nak atau makan ni pak ya penarik juga memang eh. Menarik. Tak. Oi, nak atau mi celuk ya jadi kak emang. Ya. Oh, mi celuk ya ada pelik lah memang kita masuk tengok dalam dah ni emang. Mi celuk ya. Kata dia ada bisu. Ah bisu ya pelik emang. Bisu ya. Banyak ini ya. Banyak ini kak bisu ya emang. Lepas tu menu lain-lain pun ada banyak jenis lagi ya menu lain-lain pun. Nak terang masuk dalam. Biarlah banyak kecek kita masuk tengok dalam kau dah. Okey. Bisbon. Bisbon. Bisbon pengadaan mo lah Allah. Ni mi celuk. Ya, mi celuk. Colek kaki, mi celuk. Colek kaki mi celuk eh. Ya. Ada belakang. Ada belakang ya, rojok buah, sontam ada belakang. Rojak buah sontang. Ha. Itu kan buat mi celuk eh. Ya, mi celuk. Maggi ni berkemping ni. Maggi. Maggi sedap ah. Maggi sedap. Thai. Tai dah. Jadi kita lalu semua kau ni tapi tak pernah singgah. Tu. Tak pernah singgah sini. Orang singgah lah. Oh, lagi ni nak main rasa kat lagi ni. Itu ha. Patut nak Ya, ni ada kakai ke apa ni? Kaki ayam. Boleh kaki ayam, boleh ni kaki ayam ni panggil conik kaki. Colek kaki. Ha, conik kaki ayam. Oh, ya tak kenal dah. Ni ai sup ya Ni dah. air sup ya. Ni celup-celup ya biasa. Ya. Okey. Galik emang eh. Hari ni kita rasa nak terang Maggi celup emang. Boleh. Oh. Besar makuk eh. Oh. Allah makuk. Makuk besar eh. Makuk besar. Celup ni, mi celup ni. Bentar lagi kita nak order kat song bentar lagi. Buat tu okey. Satu menu ni yang buat kita masalah ni dah. Bisu terbikai. Kak Ji. Ya, bingsu tembikai. Bisu terbikai. Tembikai bingsu dah. Lawa weh. Comel buat sedap ah. Bisu tebeng. Bisu cayeng ataupun orang Thailand panggil tebeng. Kena dah gini. Kemah. Dia tak rubik eh. Sodek apa? Apa siku cok. Oh tak boleh banyak ah. Awak terlalu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada tidur pun kena tebeng. Jadi lah. Sayang Sofia beh. Ada panas tau kan. Memang. Kensong memang. Kensong sakak. Nasi cenyam ni dah ada kap. Menu hok mula-mula lah nasi kita dah. Okey, menu yang kedua memang. Yang ni orang panggil ikan siakak Louis Suang memang. Tengok jelas memang. Muda-muda tu bah. Siakak Louis Suang. Bagai kita tak pernah rasa gini. Biasa dengar. Biasa dengar memang. Malam ni boleh terah Louis Suang. Lagi memang kita masuk dapur ni memang. Yang ni Maggi sedap mah. Maggi sedap celup. Macam style rumah kita lah. Ya sini. Macam-macam gak kita pun tak pasti gak menu dia. Gapo jago mani gapo ni banyak dah. Kaput opener. Jago mani. Gabu-gabu sontang macam soses gapo ni ada semua lah tempat dia tu. Kepuk leko yang mana-mana makan. Lepas tu masak ke panas pun menu pelik sikit je buat kita ni. Ada sini. Kensong sendiri pun ada. Jadi siapa-siapa nak makan menu gini boleh marilah kat Sayang Sofia ni. Jadi beh terlalu. Okey, mak kita nak terak apa? Sakak Louis Suang je memang. Terak. Aduh, bilu aku. Ada agak. Terlalu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kabu apa? Macam kabu-kabu. Tapi dia ada rasa segar. Masa-masa. Tapi dia ada tambah ke apa? Daun. Tu badang. Makmung himapan ada kat ni. Betul ni. Lepas tu daun apa? Daun saseh. Bukan dang tu dang. Harapa. Bukan. Okey. Tapi dia ingat lah. Daun ke apa lah? Kau berdalam bingsu ni kat atas. Dang apa panggil? Jadi beh. Jadi kat beh. Satu jenis beh.
Okey, kita tengok kuah kensonnya kau memang. Okey, tukar masak yo. Okey, pengalaman agak lah. Hok buat go ni kita ni. Okey pro kau. Okey, pro agak. Kerja hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pedah. Pedah rasa dulu kita. Pedah masa tapi dia berasa berapa dia kensong ni. Kau memang. Tak bagai memang. Kau ni. Patut ada lagi dah. Aku tak tunjuk dah kerana nak mengaju memang. Kalau ada. Ada je molek food. Oh, telah ada. Lepas tu kele. Ha, dia buat kita. Ha. Ni Maggi celup ni. Maggi celup. Memang jadi Maggi celup. Okey memang. เติมไฟไหมครับ Maggi เติมไฟไหมครับ อย่าวิบหลักก่อนนะ Kau tu jeruk je. ไฟไหมเติมไฟไหมเติมไฟไหม Maggi celup. Kalau ada apa ke Thailand bagi si udang lagi sedap. Ikat ikan. Kita wahim nah. Rasa kuah yo. Okey pengalaman agak ni. Mak sore. Kau dak buat tu. Dia makan ciri mata tu tapi dia ada buat Maggi celup sini. Bismillah. Boleh ha. Kalau rasa masing ke masing ya ada belakang tambah tu tepi memang tu. 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 Ya ada. Ya atau ke nak rasa gano, nak masing boleh ngejah diri. Tu. Asal ni marah lagi. Asal 5 tak pegah lagi. Kalau pegah masa. Ya dah. Kita nak oyak tu sedap tak sedap dah. Kita nak suruh orang tengok video ni, mari cuba diri mah. Mari cuba diri. Kalau dia kata ganok sedap belaka, kau malu kau tuai kedai kau gapo dah. Kita nak suruh saya mau cuba diri, sedap. Dia merasa diri. Agak dah emang. Ya dah kata oh kau buat review kau pun semua sedap. Kalau bagi kita tu okey. Kalau rasa pedas masai gitu, sedap dah bagi kita. Takut bagi orang lain, tak boleh rasa ni. Cuba boleh. Demo mari rasa diri. Sayang Sofia ni. Kita minta makan nasi dulu. Okey weh. Kenyang molek weh. Kita pun terima kasih kau Abang Dung. Kau kung dah. Okey. Kau ni mana dah. Kecik share sikit. Okey, yang mana-mana nak makan. Macam siapa kita makan saat ni kat kedai apa lain dah? Sayang Sofia je mai. Sayang Sofia. Anak beranak tak silap anak beranak Kak Ayah Jajo. Kak Ayah Jajo. Kak Ayah Jajo tengok video ni lupa share dia. Kak Ayah Jajo. Okey, kita nak pesan mana-mana asal nak makan kenso macam kita makan dah. Tapi kita makan tak habis. Tak habis kita buat ni makan nasi dah ni. Jadi kita nak buku buat balik dah. Wih buat ni buku. Sedap. Arai bang. Arai. Make it killer. Okey, pas video kita minta sekat ni dulu dah. Sebab tengah balik dah kita minta nak balik dulu. Terima kasih. Ya. Sekat ni dulu. Assalamualaikum.